Pada tahun 1920, talian telegraf diganti dengan teknologi wireless transmisi telegraf di antara stesen Jesselton dan Labuan. Pada tahun 1922, Prince of Wales melawat bandar Jesselton, North Borneo semasa dalam lawatan Oriental Tour ke Asia. 1 Januari 1942, tentera Jepun mendarat di Labuan dan menakluk seluruh Borneo Utara. Akibat kekerasan berterusan semasa pendudukan Jepun, timbul pemberontakan yang dikenali Double Ten Revolt, diketuai Albert Kuok, berlaku di Jesselton, Tuaran dan Kota Berut. Ia terdiri daripada orang Cina, Bajau, Dusun, Suluk, Brunei, Iranon, orang India, Sikh dan orang Eurasia. Sehingga 60 askar Jepun terkorban manakala bandar Jesselton ditawan pemberontak selama 2 hari. Pemberontak berundur selepas tentera Jepun dari Kuching tiba. Akibat itu ramai pemberontak termasuk orang awam dihukum bunuh tentera Jepun. Borneo Utara dibebaskan oleh Australian Imperial Forces pada tahun 1945, kemudian ditadbir oleh British Military Administration. Akibat Perang Dunia Kedua, North Borneo Chartered Company tidak mampu membina semula kemusnahan Borneo Utara. North Borneo Company memutuskan untuk menyerah hak kedaulatan kepada British Crown Colony pada 15 Julai 1946 dan Jesselton dipilih menjadi pusat pemerintahan baru menggantikan sandakan yang musnah akibat Perang Dunia Kedua. Pada amnya keadaan Borneo Utara aman dan tenang sehingga tahun 1960-an apabila wujudnya kesedaran politik rakyat Borneo Utara untuk kemerdekaan dari pemerintahan British. Pada tahun 1960, Perhimpunan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu mengisytiharkan United Nations Assembly Resolution 1514. Deklarasi itu mengakui hak untuk penentuan diri atau self-determination dan menggesa pengakhiran kuasa kolonial penjajah. Keinginan untuk kemerdekaan daripada kuasa kolonial seperti yang dicapai oleh negara lain seluruh dunia telah sampai kepada rakyat Borneo Utara. Pada tahun 1961, Perdana Menteri Malaya membuat pengumuman mengenai rancangan pembentukan sebuah negara yang terdiri dari Malaya, Borneo Utara, Sarawak, Brunei dan Singapura. Satu resolusi dibuat oleh Parti Rakyat Brunei pada 1962, menuntut Sabah Sarawak dikembali pada Brunei menjadi negara baru. Pemimpin PRB, A.M. Azahari, memimpin pemberontakan terhadap Sultan Brunei dan menentang pembentukan Malaysia, serta menuntut kemerdekaan Brunei dan penggabungan dengan Sabah Sarawak. Bagaimanapun pemberontakan dipatahkan pada Desember 1962. Filipina dan Indonesia menentang rancangan pembentukan Malaysia. Negara-negara itu menuntut Suruhanjaya Bangsa-Bangsa Bersatu dihantar ke Sabah Sarawak untuk meninjau kemahuan dan pendapat rakyat. Soekarno, Presiden Indonesia menuduh pembentukan Malaysia sebagai neo-kolonialisme dan neo-imperialisme barat yang memanjangkan pengaruh strategik British di Asia Tenggara, dengan itu mesti ditentang. Terdapat 2 kumpulan Suruhanjaya yang dihantar ke Sabah Sarawak, iaitu Suruhanjaya Cobalt yang diketuai Lord Cobalt dan Suruhanjaya United Nations terdiri dari 9 orang ahli Sekretariat United Nations yang diketuai Lauren Michelle Moore. Kedua-dua Suruhanjaya mendapati majoriti rakyat Sabah Sarawak mahukan Malaysia. Suruhanjaya Cobalt juga bertanggungjawab untuk merangka pembubaran Perlembagaan Malaysia. Sebuah jawatan kuasa, juga dikenali sebagai Intergovernmental Committee, yang diketuai Lord Cobalt telah dibentuk pada tahun 1962 dengan wakil daripada Kerajaan British Malaya, Borneo Utara, dan Kerajaan Sarawak. Jawatan kuasa itu ditugaskan untuk membincangkan dan merangka susunan Perlembagaan Malaysia dan beberapa tuntutan perlindungan hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak yang akan dimasukkan ke dalam Perlembagaan dan Perjanjian Malaysia. Borneo Utara memperolehi hak pentadbiran sendiri pada 31 Ogos 1963. Ia diikuti penggabungan dengan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Malaysia wujud dengan rasminya tanpa Brunei pada 16 September 1963. Nama Borneo Utara ditukar kepada Sabah. Satu konfrontasi bersenjata berlaku selepas pengisytiharan Malaysia pada 1963 antara Malaysia dan Indonesia disebabkan Indonesia menentang penubuhan Persekutuan Malaysia. Tentera sukarela Indonesia dihantar ke sempadan Sabah Sarawak untuk melakukan sabotaj dan menghasut rakyat. Penyusupan itu gagal dan 590 penyusup terbunuh manakala 771 menjadi tawanan. Terlepas Soekarno digulingkan dan Suharto menjadi Presiden baru Indonesia, konfrontasi ditamatkan pada 1966. Pada 6 Jun 1976, satu kemalangan kapal terbang yang juga dikenali sebagai tragedi Double Six berlaku di Kota Kinabalu.
Nahas pesawat model Nomad buatan Australia itu mengorbankan Ketua Menteri Sabah Tun Fuad Stephens dan 11 orang anggota rombongannya. Penduduk Sabah semasa pemerintahan North Borneo Chartered Company ialah seramai 104,525 orang pada tahun 1901. Selepas pembentukan Malaysia, penduduk Sabah berjumlah 651,304 pada tahun 1970 dan meningkat kepada 929,299 selepas sedekat. 2 dekad selepas tahun 1980, populasi penduduk Sabah meningkat dengan penduduk sebanyak 1.5 juta dan mencapai 2,468,246 menjelang tahun 2000. Sehingga tahun 2019, bilangan ini telah berkembang sehingga 3.9 juta, dengan warga asing sebanyak 29% daripada jumlah populasi di negeri ini. Penlibatan Sabah dalam persekutuan ini banyak membawa perubahan dari aspek pentadbiran, politik, sosial dan sebagainya. Namun Sabah dan juga Sarawak mengalami pembangunan yang perlahan berbanding negeri-negeri di Semenanjung Malaysia.